Stesen berikutnya, Pasar Clown. Next station, Pasar Clown. Penumpang yang dihargai, sila jaga kebersihan semasa berada di dalam tren. Kerjasama anda amatlah dihargai. Dear valued passengers, please keep clean while on the train. Your cooperation is highly appreciated. Terus kita nampak bawah je. Tiba di stesen Pasar Clown, pintu di sebelah kiri akan dibuka. We will arrive at Pasar Clown Station. Doors on the left will open. Anak dia tengok depan lagi. Terima kasih. Apa cakap? Stesen 7 salah boleh pergi kat sini. Sekolah apa ini? Sejak tu malam memang cantik gila. Yelah, tu dia apa lah. Stesen berikutnya, Section 7 Shah Alam. Next station, Section 7 Shah Alam. Penumpang yang dihargai, sila utamakan tempat duduk anda kepada utamakan warga emas dan kurang 4 Terima kasih. Dear valued passengers, please offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. Esok bayar dengan hidup dia. Kalau ada benda yang terpaksa nak makan, kau pakai lah.
Shah Alam. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. We will arrive at Section 7 Shah Alam Station. Doors on the left will open. Betul-betul. Alamak, dekatnya dah pula. Dapat dia dari sini. Tapi dulu dah tak ada macam sekarang. Sekarang yang bayar belum bulan saya. Dia macam yang ada bayar belum bulan. Jadi tapi tak tahu rasa plan berapa. Memang asal orang sini dah. Stesen berikutnya Stadium Shah Alam. Next station Stadium Shah Alam. Perhatian, penumpang dinasihatkan supaya sentiasa mengawasi barangan pribadi anda. Terima kasih. Attention. Waktu saya dulu Passengers are reminded to take care of your personal belongings at all kena times. baju juga nak. Tak lebih 5 tahun ni. Tapi sekarang dah lama dah. Saya pun dah 30 lebih. Betul. Banyak orang suka pergi sekolah kebangsaan je dulu. Patut nak dibuat terus. Mungkin istana. Jadi kita nak buat istana nanti. Semalam kita tengok LRT je dah keluar. Yelah betul lah tu. Benda tu private. Jadi takkan ada orang nak buat construction dalam istana. Tak private dah dia dekat private. Macam Putrajaya lah. Ini memang time dia. Jam berapa? Dah nak sampai. Dah nak sampai. Dah dapat dah. Turun. Oh, okey. Pakcik kau senang sikit tak kecil. Tadi tu dia kita dia. Kadang-kadang 6 hari. Kadang-kadang 5, kadang-kadang 6. Nama-nama lama. Lama. Sedap lama. Kau tak nak baca tu? Teka lah. Teka lah. Nak baca teka. Teka lah nak baca. Entah kau cakap dia. Kat sekolah ramai kawan dia. Ramai Pak Hani Yusof. Dia buat apa ni?
Kita akan tiba di stesen Stadium Shah Alam. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. We will arrive at Stadium Shah Alam Station. Doors on the right will open. Bye-bye, jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye, jumpa lagi. Terima Dia kasih tengok abang dia. Adik. Kejap. Dia dengar. Adik lagi tengok. Ya. Kikam sayang.